Yeah. Shasha. Edge Nutrition. Welcome to Edge Nutrition. Best company, trust of people. No matter how you are welcome. You are welcome. Welcome to Edge Nutrition. Best company, trust of people. No matter how you are welcome. You are welcome. Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. So hari ni kita dalam perjalanan ke Kuala Lumpur. Okay, insyaAllah. In 500 meters, continue straight. Continue straight 500 meter. So kita nak sembang-sembang santai. So hari ni kita on the way ke KL. Daripada Bota Perak on the way KL. Sekarang baru sampai Batu Gajah. Okay, insyaAllah kita akan menjalankan perjalanan dengan lancar. Continue straight. Sekarang kita lalu ikut air kuning. So Continue for 13 kilometers. ganggu betul lah benda ni. Sekejap. Gangguan lah, kita ada gangguan. Bagi saya masa sikit untuk elakkan gangguan. So kita nak sembang santai hari ni. Okay, sementara kita drive. Okay, kita nak sembang santai. Kepada anda-anda dekat luar sana yang berminat ataupun baru nak tahu tentang berkenaan dengan macam mana kita nak buat side income. Okay, so saya nak perkenalkan diri saya. Nama saya Muhammad Firdaus Ahmad Ramsul. Saya adalah distributor daripada syarikat AG Nutrition. So syarikat AG Nutrition International Sdn Bhd adalah sebuah syarikat yang diterajui oleh dua orang anak muda Melayu kita yang sangat saya kagumi. Okay, mereka sendiri datang daripada networker sendiri ataupun diorang ni start daripada bawah. Okay, sebelum ni diorang menjadi distributor pada syarikat-syarikat lain lah. Sebelum ni pengalaman hampir puluh tahun lah menjadi leaders, menjadi networker dalam bidang direct selling, jualan langsung. So alhamdulillah, pengalaman mereka sangat berdedikasi mencipta ataupun menerajui satu syarikat, menjadi founder pada syarikat AG Nutrition lah. Anak muda Melayu kita, saya sangat hormati. Okay, alhamdulillah saya di syarikat AG Nutrition hampir 5 tahun dan dah achieve macam-macam kejayaan lah yang saya dapat. Okay, bergerak sikit kamera. Sepatutnya kamera ni kena ni. Allah Akbar. Barulah kamera tu ikut tuan. Okay, so minta maaf atas gangguan tadi. So kita nak sambung balik tentang syarikat AG Nutrition. Saya dah 5 tahun dalam syarikat AG Nutrition, dalam industri direct selling, jualan langsung. So alhamdulillah, permulaan saya bukan full time lah. Saya bermula dengan part time. Okay, buat buat side income sambil bekerja lah. Dulu saya bekerja sebagai housekeeping ataupun saya kerja housekeeping hotel. Saya pernah kerja security. Okay, sebab sebelum tu saya background saya pernah belajar account lah di Politeknik. Saya SPM tahun 2010. Tapi sebelum lepas SPM, saya ada sedikit pengalaman dalam multi-level marketing lah. Saya pernah join satu syarikat
dalam direct selling. Saya masa tu masih muda, so banyak benda yang saya dapat belajar lah. Okay, masa tu itu fasa-fasa percubaan saya melibatkan diri dalam bisnes. Okay, sedikit pengalaman tu memberi saya satu pengalaman, orang kata dapat tahu sedikit sebanyak tentang pengalaman tentang direct selling, jualan langsung, MLM, multi-level marketing. Okay, so pada saya MLM ni ramai orang skeptikal tentang bisnes MLM. Tapi bagi saya, ini jujur daripada saya, MLM ni tak salah. Cuma kadang-kadang tu sistem MLM ni dipergunakan untuk ketamakan manusia-manusia kat luar sana lah. Sebenarnya kalau syarikat pun tak ada masalah apa semua, dia lebih kepada individu. So kalau tuan-tuan dan puan-puan yang nak mula berniaga, saya memang sangat-sangat suggest, sangat-sangat memberi galakan untuk tuan-tuan dan puan-puan cuba. Orang kata first business pertama kita, saya rasa MLM ataupun direct selling ni adalah industri yang paling sesuai untuk anda semua cuba. Cubalah. Kita test, kata orang muda, test power dulu kan. Kita nak belajar dulu, ambil pengalaman. Sebab bila kita nak buat bisnes, okay, kita perlukan modal, kita perlukan ilmu, kita perlukan dedikasi yang sangat-sangat kuat. Okay, kena ada konsisten, kena ada disiplin dalam bisnes. Sebab bisnes is about macam mana kita nak orang kata menguasai banyak skill ataupun banyak kemahiran yang perlu untuk kita ambil, orang kata kita melompat ataupun kita nak ke arah nak ke industri perniagaan ni. Bukan satu benda yang mudah lah. Dia satu perjalanan yang sangat panjang. Okay, kena konsisten. Sebab kita bisnes ni adalah satu pembinaan. Nak bina satu bisnes ni perlukan mental yang kuat, perlu disiplin yang kuat. Orang kata big why yang besar. Okay, untuk kita bina bisnes bukan satu yang mudah lah. Bagi saya, bisnes bukan untuk semua orang. Semua orang boleh buat bisnes, tapi tak semua orang boleh konsisten. Tak semua orang boleh disiplin. Tak semua orang boleh mengharungi orang kata liku-liku perjalanan dalam dunia perniagaan ni. Orang kata sangat kasar, sangat keras. Perlukan mental yang kuat. Okay? Sebab perjalanannya bukan mudah. Kalau you all nak buat syarikat sendiri, you all nak buat produk sendiri, bukan satu perkara yang mudah. Kalau you all antara golongan-golongan yang baru nak bermula, saya sangat tak galakkan you all terus bina bisnes baru ataupun produk baru atau servis baru. Saya lebih suggest untuk you all belajar dulu jual produk orang lain, jual produk servis ataupun perkhidmatan orang lain. Kita just kita just buat pemasaran, kita just jadi agent ataupun jadi stokis. Kita jual produk orang. Itu yang lebih baik lah. Lebih baik kepada yang baru nak mula. Kalau you all ada, mungkin you all anak datuk, anak Tan Sri, kalau you all nak buat bisnes pun, saya rasa mungkin you all ada produk, mungkin you all ada modal yang besar kan, tapi you all tak ada pengalaman, satu risiko yang sangat tinggi lah. Kecuali you all ada modal yang besar,
dan you all ada orang yang boleh handle business tu. Kalau boleh, orang yang nak handle tu dia ada pengalaman. Dari segi pengurusan syarikat, dari segi pengurusan kewangan, pengurusan gerak kerja, kata fundamental business tu kena kuat lah. Bukan sekadar kuat pengalaman. Mungkin kalau you all nak ambil student ke yang belajar degree business, ataupun lecturer sendiri, contoh kita jumpa pensyarah yang ada doktor ataupun ada pengalaman. Kalau individu itu sendiri tidak mempunyai pengalaman, sangat susah untuk dia survive dalam bisnes dunia nyata lah. Realitinya, saya dah jumpa ramai orang, pensyarah ke apa kan, mereka hanya kadang-kadang tu, saya tak cakap semua, tapi ini reality. Kalau sifu ataupun guru, pensyarah apa semua kan, kalau mungkin dia ada ilmu, tapi kalau tak ada pengalaman pun susah. Sebab bisnes ni satu benda yang sangat-sangat perlukan pengalaman. Ilmu tak cukup kan. Ada ilmu mungkin dia boleh bermula, ada pengalaman lepas dia bermula lah kan. Mula perniagaan, ada pengalaman sedikit sebanyak, turun naik result perniagaan kan. Tapi tak menjamin apa-apa. Sebab proses pembinaan perniagaan ni dia mempunyai proses yang panjang. Dia nak bermula tu mungkin bermula dari kecil, besar lagi kan. Perlu ada networking yang padu kan. So kalau kita nak bermula, saya sangat-sangat beri galakan lah kepada you all semua. Kalau nak bermula berniaga, saya sangat recommendkan untuk you all bermula dengan jual produk orang. Produk yang dah ada nama, produk yang ada result testimoni yang bagus kan. Company yang ada organisasi yang kukuh, ada result yang bagus, ada produk ataupun servis yang sangat baik. Itu saya suggest untuk you all. Macam saya pilih syarikat AG Nutrition sebab dia merangkumi semua. Sebab syarikat AG Nutrition adalah satu syarikat yang mengeluarkan produk makanan superfood, dan testimoninya sangat-sangat bagus. Dan saya tengok result dia antara syarikat Bumi Putra yang ada dalam industri direct selling, kata bermula pada musim PKP. Dia syarikat ni ditubuhkan 2019, Mei 2019, dan keadaan tu masa fasa pandemik. Fasa pandemik yang saya nampak sangat memberi impak yang sangat power. Sebab syarikat AG Nutrition dia dah melabuh tirai pada keadaan yang sangat, orang kata, dramatik. Orang kata pada PKP banyak sekatan berlaku. Orang kata banyak syarikat yang jatuh kan, yang gagal pada musim pandemik. Tapi AG Nutrition mempunyai result yang sangat bagus. Kita tengok pada laporan syarikat, jualan yang bagus. Sebab keadaan tu mungkin kita ada satu kekangan ataupun halangan, tapi produk kita dapat menembusi pasaran dengan sangat lancar. Sebab apa? Founder kita sangat bagus dalam mengawal keadaan ataupun mencari jalan lain untuk selesaikan masalah-masalah yang berlaku lah. Saya nampak sebab founder kita ada, orang kata, ada pengalaman,
Mereka ada pengalaman yang sangat panjang dalam industri network marketing, dalam industri direct selling. Saya nampak sebab inovasi yang dibawa, dedikasi yang dibawa, syarikat dapat survive masa PKP. Dan distributor ahli-ahli dapat produk dengan jayanya. Makna kata saya sangat respect founder kita sebab dapat menangani masalah pandemik ni dengan jayanya. Orang kata proses penghantaran produk, penghasilan produk kan, orang kata sangat lancar. Okay. Sebab tu saya bersama AG Nutrition, saya pun bermula daripada awal permulaan lah. Syarikat AG Nutrition ni saya antara distributor yang terawal lah. Okay. Mungkin saya bukan yang terawal, tapi saya di antara. Okay. Dan saya nampak result saya okey. Saya still survive sampai sekarang. Dan saya dah achieve satu title di AG Nutrition, iaitu title Rising Star. Accumulate income sebanyak RM80,000 lah. Okay. So saya nak berkongsi pada you all kat luar sana yang nak buat nak ada side income, yang nak buat kejaya dalam direct selling, okay, yang nak membina bisnes pertama you all, saya nak jumpa you all bersama saya di AG Nutrition. Okay, kita akan beri you all support dari segi technical, dari segi aktiviti jualan, training, latihan, okay, dan circle yang positif untuk you all. Kalau you all nak bersama saya, insyaAllah, so boleh layari saya punya website mfirdausempireacademy.com. Okay, boleh tengok di website. Kalau ada apa-apa pertanyaan, boleh contact saya. Okay, terima kasih kerana menonton. Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yeah. Shasha. Welcome to AG Nutrition. Welcome to AG Nutrition. Best company, transfer people. No matter how you are welcome. You are welcome. Welcome to AG Nutrition. Best company, transfer people. No matter how you are